Yang Mulia Saudara Pengerusi, Saudara Mahfuz Haji Omar, Ketua Penerangan PAS Pusat, Saudara Hanifah Maidin, Datuk Setiausaha Agung, Naib Presiden kita juga hadir, Al-Fadhil Ustaz Jamal Awang, Saudara Salahuddin Ayub, Ketua Pemuda Saudara Anwar Tahir, nampak sini Suhajan Negeri Sembilan pun ada, seluruh kepimpinan PAS di peringkat pusat, negeri, dewan-dewan, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Inilah baju pengantin baju hantar pengantin, isteri saya tempah serupa dengan baju dia. Jadi kami pakai, orang kata, seragam lah kemarin. Borea. Hari kenduri di rumah saya 8 hari bulan, kami seragam keluarga pakai baju berwarna biru keadilan. Waktu itu masa desain buat baju itu, warna kuning belum timbul. Jadi belum lagi timbul cerita warna kuning perlu dipakai pada hari Sabtu. Maka kita pakai baju biru warna keadilan. Oleh kerana hari itu hari Sabtu, kita pakai beige bersih. Itu kenduri rumah saya di Penang. Alhamdulillah, kenduri itu kenduri rakyat, ramailah orang-orang hadir, kebanyakannya orang-orang bawahan lah, orang kampung. Kenduri orang kampung. Saudara Mahfuz pun hadir pada kenduri itu. Dan petugas-petugas, iaitu pekerja-pekerja kenduri itu pakai kuning. Hari Sabtu hari itu. Lebih kurang pukul 6.30 petang datang rombongan daripada Pemuda Kedah, konvoi daripada Bukit Kayu Hitam, sampailah ke rumah saya 6.30. 200 orang pakai baju kuning. Hari kenduri. Kampung saya tu hari itu habis kampung kuning itu. Hadirin sekalian, besok pagi itu jadual. Kita kena hantarlah pengantin ini ke rumah lelaki, kerana kenduri di rumah lelaki di Tambun, Ipoh. Maka kita bertolaklah 6 buah kereta, keluarga saya dan rakan-rakan. Keluarga saya tu semua kakak saya, sepupu, adik-beradik dan lain-lain lagi lah, kawan-kawan rapat. 6 buah kereta. Kami pergi ke rumah bisan saya lah. Kebetulan bisan saya bekas polis hutan. Nak buat macam mana? Ini orang kata, lah ni kita apa, anak kita ni dia pandai, dia cari mau sama mau. Kita nak boleh kata apa? Saya tak kisah yang tu, sebab saya sendiri pun kahwin dengan anak orang UMNO. Normah Alwi tu dulu ni mak pak dia UMNO, dia pun UMNO. Dapat kat kita, masuk PAS lah. Hadirin sekalian, pak mentua, mak mentua saya pun hadir sama, ikut rombongan nak pergi Perak. Kedua-dua mereka umur dalam lingkungan 75 tahun. Jadi kenduri di Perak ni dia pukul 3 ni ke habis dah. Jadi meriah lah pukul 2 tu dalam keadaan yang meriah. Lebih kurang dalam 2 dekat pukul 3 kami pun bertolak balik. Rombongan ini keluar daripada Taman Bersekutu. 5 minit yang lepas itu, yang memandu kereta saya ni kami panggil Razak Clear.
Dia kata nampak depan tu polis tu. Tadi masa kita duduk makan, mereka ni sekumpulan ini duduk mengintai kita. Dia kata duduk tengok kita. Dia rasa polis. Saya kata polis memang biasalah. Hadirin sekalian, sebelum itu kita dengar dah berita yang di Terengganu ni tak boleh jamin. Peristiwa Batu Buruk duk sembang hari tu. Sampai betul-betul traffic light Sunway City, kereta yang belakang kami tu dia potong. Sebiji Pajero, sebiji kereta putih, potong. Dan berhenti di traffic light. 4 orang daripada dalam kereta tu cepat-cepat turun, meluru ke kereta saya. Bila meluru ke kereta saya agak, betul dah polis ni. Sebelum itu, kita dengarlah ada penangkapan dari tempat lain. Dia pun suruh cepat-cepat, dia cabut suis kereta Nazar tu. Jadi, tak boleh bergerak lah. Buka pintu. Dia kata dia dapat warrant untuk menahan saya. Menahan saya. Saya kata saya baru balik, hantar anak, kahwin. Kemudian dalam keadaan duk bertengkar itu, kakak sulung saya ni dia latah. Jadi bila dia tengok kita duk bertengkar dengan polis, dia turun dari kereta, dia turun maki polis tu dengan bahasa sampai dia jatuh. Kita kata fainted lah. Datang kakak yang kedua. Kakak saya yang kedua pun begitu juga. Dia tak latah, tapi dia emosi. Dia kata anak aku 3 orang polis. Mana polis Samsin tadi aku nak main, nak bawa anak aku, nak tampak hamba. Dia menjerit-jerit, dia out of control. Kakak saya yang ketiga pula keluar. Kakak yang ketiga tu dia belum cakap apa jatuh. Jadi yang tadi sekalian kita nampak polis tu berunduk. Berunduk sikit lah bila tengok. Rupanya orang perempuan ni hebat tu. Bila mereka berkelahi, dia bukan ada break dah parah. Apa yang nak keluar-keluar? Saya pula jenis duduk dalam kereta buat door. Dia tak peduli. Saya tahu dah kak saya latah ni, dia kan peduli apa. Saya larang pun tidak, pun tidak. Anak saya yang lelaki tu, polis rasuah lah apa dia. Bersyarah kat polis tu macam-macam. Dia nak tumbuk polis. Aku berani juga anak aku ni. Jadi dia berlawan. Jadi sekalian, anak saya yang duk buat chambering lawyer ni, dia argue dengan polis, nak tangkap ni semua. Dia kata, kamu ngaji undang ke? Saya lawyer. Jadi dah jadi kelangkabut itu, orang makin ramai. Maka hadirin sekalian, mereka tak boleh ambil saya di situ. Lawyer Hasmuni pun sampai. Tu dah kira dekat sejam dah tu. Yang ramai berkerumun tempat itu ialah orang Cina dengan orang India. Dan orang Cina India ni kebetulan dia tengok muka kita, dia kenal lah. Jadi duduk keliling situ, jalan dah jadi jam. Lepas 1 jam lawyer Hasmuni kita datang. Kemudian buat perundingan dengan pihak polis supaya saya bersama keluarga, karena ini rombongan pengantin, diizinkan untuk balik ke Pulau Pinang. Kemudian lepas saja balik ke Pulau Pinang, sampai rumah, mandi, tukar baju, saya diizinkan pergi ke balai polis yang terdekat dengan rumah. Lawyer tanya saya, mana balai polis yang terdekat? Saya kata, Kepala Batas. Itu dekat rumah Pak Lah Badui. Hadirin sekalian, lawyer Hasmuni pun mari jumpa. Dia kata polis bersetuju dengan pihak polis akan mengiring konvoi kita. Orang kata konvoi ramai, tak ramai apa menyambut. Orang kata rombongan pengantin. Campur dengan 2-3 kereta lagi daripada Perak, jadi ramai lah. Setujulah, kita pun bergerak. Hadirin sekalian, dengan beberapa buah kereta polis ikut. Jadi dia barangkali mereka pun takut ataupun syak apa-apa perkara yang lain. Di rumah saya
orang pun mula